Tua Pakcik ni dijadikan uji kaji rahsia kerajaan. Dia dijadikan tikon mamal untuk test radioaktif bom atom. Tapi benda yang paling gila bukan sebab dia tak kena kanser, tapi dia bawa benda tu ke hulu ke hilir 20 tahun. Boleh selesai sebab lepas ni lagi gila. Bayangkan kau pergi ke hospital sebab sakit perut. Simple je. Ingatkan nak dapat rawatan. Lepas tu balik rumah. Tapi rupa-rupanya kau dijadikan bahan uji kaji rahsia kerajaan. Dan dalam badan kau, diorang suntik benda yang paling bahaya dekat dunia. Plutonium. Benda yang digunakan untuk buat bom nuklear. Dan yang paling gila sekali, kau tak tahu langsung benda tu berlaku. Tapi sebelum kita teruskan dengan kisah pelik ini, jangan lupa untuk tekan follow dan share. Banyak lagi cerita yang pelik yang aku akan share. Stay curious, stay safe. Cerita ini jadi masa zaman Perang Dunia Kedua tahun 1945. Amerika tengah sibuk nak siapkan projek Manhattan. Projek besar-besaran untuk hasilkan bom atom. Diorang tengah gila nak kumpulkan bahan radioaktif macam plutonium dan uranium. Masa ni muncullah satu eksperimen rahsia. Eksperimen kejam yang langsung tak ikut etika. Dan salah satu mangsa dia, seorang lelaki yang bernama Albert Stevens. Dalam projek tu ada satu tim yang khas diketuai oleh saintis yang bernama Joseph Hamilton. Tim ni buat satu eksperimen rahsia. Nak tahu apa yang jadi kalau manusia disuntik dengan plutonium, bahan radioaktif utama dalam bom atom. Dan Albert Stevens ni jadi manusia pertama yang jadi bahan uji kaji. Codename dia adalah Carl 1. Albert ni cumalah seorang tukang cat. Umur dia 58 tahun. Tinggal dekat Ohio. Tak ada kena-mengena langsung dengan perang, askar ataupun saintis. Dia masuk hospital sebab asam perut. Tapi dekat situ, doktor-doktor di bawah arahan kerajaan disuruh untuk suntik Albert dengan plutonium 239. Tanpa dia tahu. Albert ni tak ada tanda apa-apa bola konsen pun. Tak ada siapa pun beritahu dia apa yang sedang berlaku. Dan tak cukup dengan itu, beberapa hari kemudian dia dibawa ke bilik bedah. Beberapa organ dalaman dia dikeluarkan, kononnya untuk rawatan lanjut. Tapi realitinya, saintis nak tengok macam mana plutonium menyebar dalam badan manusia. Albert dilepaskan daripada hospital. Tapi bukan dilepas begitu saja. Sepanjang 21 tahun, daripada 1945 sampai 1966, dia dipantau macam pikul makmal. Doktor akan datang periksa, buat ujian sambil ambil sampel najis darah air kencing. Tapi tak pernah beritahu dia tujuan yang sebenar. Dia fikir, oh, aku masih pesakit kanser. Rupanya, dia ni eksperimen hidup-hidup kerajaan. Dan plutonium ni bukan main-main, babe. Bahan ni boleh musnahkan organ dalaman, boleh sebabkan kanser, dan dalam dos yang tinggi memang confirm boleh bawa. Tapi Albert ni hidup bukan sehari dua, bukan sebulan. Dia hidup lebih 20 tahun lepas disuntik. Saintis-saintis tu semua terkejut. Diorang ingat Albert akan jatuh sakit, tapi dia langsung tak tunjuk tanda-tanda macam tu. Tak ada kanser, tak ada komplikasi pelik-pelik. Dia hidup macam biasa, kerja macam biasa, makan minum, jumpa keluarga. Padahal dalam badan dia tu penuh dengan plutonium aktif. Dalam badan dia tu ibarat macam bom nuklear. Dan uji tahap radiasi dalam badan itu sangat tinggi. Cukup untuk dianggap sebagai manusia paling radioaktif di dunia. Sepanjang 21 tahun itu, anggaran radiasi yang terkumpul dalam badan Albert adalah 6,400 gram. Untuk mudahkan kau faham, 500 gram pun dah boleh bunuh manusia dalam masa beberapa minggu. Albert, dia survive 6,400 gram. 13 kali dos maut tu, bro. Tapi dia steady. Macam imun. Saintis pun macam, apa benda ni? Akhirnya 1966, dia meninggal dunia. Tapi bukan sebab radiasi. Sebab sakit jantung. Yang ironinya, bom nuklear dalam badan dia tak bunuh dia, tapi jantung dia pula buat hal. Biasanya, orang yang meninggal dibakar ataupun ditanam. Tapi sebab badan dia masih penuh dengan plutonium, sepatutnya kena ada langkah keselamatan. Tapi family dia tak tahu. Diorang bakar je. Simpan abu dalam bekas dan letak dalam Chapel of Time dekat Santa Rosa. Anak lelaki Albert, Thomas, terima satu panggilan misteri. Pihak daripada Makmal Agung National Laboratory tanya, boleh kami tahu tak mana abu ayah awak simpan? Thomas pun bila? Kenapa Makmal nak tahu pasal abu ayah dia? Rupa-rupanya pada tahun 1975, abu Albert diambil daripada tempat simpanan tanpa pengetahuan keluarga. Sebahagian daripadanya dihantar ke makmal khas di Spokane, Washington. Yes, sampai lepas mati pun badan dia masih dijadikan bahan kajian. Dan hanya 30 tahun selepas itu, wartawan penyiasat yang bernama Ely Wilson buat pendedahan yang paling mengejutkan. Dia pengungkapkan kes Albert dan lebih 400 lagi rakyat Amerika yang jadi bahan radiasi eksperimen tanpa izin sepanjang era Perang Dingin. Cerita penuh Albert ni ditulis dalam buku The Plutonium Files, American Secret Medical Experiment in the Cold War. Keluarga Albert terkejut. Selama ni rupanya ayah diorang dijadikan bahan uji kaji tanpa rela.
Kisah ni bukan pasal sains dia bro. Ini kisah pasal kepercayaan. Kau percaya doktor, sistem dan juga hospital. Tapi rupanya kau dijadikan bahan eksperimen tanpa kebenaran, tanpa penjelasan. Bayangkan kau hidup 20 tahun dengan benda yang boleh bunuh orang dalam masa seminggu. Tapi kau langsung tak tahu benda tu. Albert bukanlah nak jadi hero. Tapi kisah dibuktikan betapa bahayanya sains bila tak ada etika. Dan kita tak tahu benda macam ni masih berlaku ke ataupun tak. So, kau rasa kalau kau jadi Albert, kau maafkan ke tak? Drop komen kau dan jangan lupa untuk follow dan share kalau kau rasa cerita ni gila macam aku rasa. Kita jumpa lagi lah cerita pelik yang lain. Stay curious, stay safe.